Kita nantikan podium bagi Honda RSX Warming Challenge. Kita saksikan sekali lagi recap dalam perlumbaan. Ini di selekor yang pertama kita dapat lihat ada berapa orang pelumba yang terjatuh, tapi ada yang dapat meneruskan perlumbaan. Di hadapan nanti kita akan lihat bagaimana pelumba yang memiliki tangga pertama dan kedua berada di kedudukan 2 dan 1. Kerana 2-1 adalah Haziq Naufal Ahmad Adam dan 1 Akil Ramadan Idris yang berada di hadapan begitu lama sekali mendahului lain-lain pelumba. Haziq terutamanya yang mendahului sebanyak 7 pusingan sebelum pada pusingan ke-8 dia dipintas oleh Akil Ramadan Idris. Ini ketika di mana percubaan dilakukan oleh Akil Ramadan Idris untuk masuk ke bahagian dalam untuk memintas Haziq Naufal Ahmad Adam. Beberapa kali dia mencuba untuk masuk memintas, tapi akhirnya dia berjaya untuk melakukan dan berada di hadapan. Dan pada kedudukan ini kita jangkakan dia akan dapat untuk terus berada di depan, tapi dalam perlumbaan apa saja boleh berlaku. Cubaan dari Haziq selepas itu untuk memintas di final lap yang terakhir menuju ke lekoh yang kedua. Dia terjatuh dan membawa sekali Akil Ramadan Idris. Membolehkan pelumba di belakang Edric Shah Muhammad untuk sampai bersama Ryan Arif Muhammad Rozaifri dan Muhammad Awakif Amsyah Muhammad Khairil.